Kalau kita tengok sejarah dunia, dua agama besar iaitu Yahudi dan Kristian ni sebenarnya datang dari punca yang sama, iaitu dari turun-temurun Nabi Ibrahim alaihissalam. Agama Yahudi ni bermula lebih awal iaitu melalui keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan anaknya Nabi Ishak. Kemudian cucunya Nabi Yakub. Kalau korang nak tahu, Nabi Yakub ni lah juga dikenali dengan gelaran Israel yang membawa maksud hamba Allah atau yang bergumul dengan Allah. Dan daripada Nabi Yakub lahirlah keturunan yang kita panggil Bani Israel. Dalam tradisi Yahudi, Nabi yang paling utama adalah Nabi Musa alaihissalam yang menerima kitab Taurat atau dalam bahasa Ibrani mereka sebut sebagai Torah yang bermaksud ajaran atau hukum. Sebab tu di Israel ada satu kelas ni dipanggil sebagai kelas Torah untuk mereka belajar agama dan asal usul mereka. Taurat inilah yang menjadi asas pegangan agama Yahudi. Berbeza dengan agama lain, Yahudi bukan sekadar agama tapi ia juga dianggap sebagai identiti bangsa. Maksudnya, kalau seseorang lahir daripada keluarga Yahudi, dia tetap dianggap Yahudi walaupun mungkin tidak mengamalkan agama Yahudi. Jadi, agama dan keturunan bagi mereka memang rapat dan susah dipisahkan. Manakala agama Kristian ni pula lahir beberapa ratus tahun kemudian setelah kelahiran Nabi Isa alaihissalam, atau penganut Kristian panggil Nabi Isa ni sebagai Jesus Christ. Dikatakan Nabi Isa ni datang membawa ajaran untuk mengembalikan manusia kepada ajaran tauhid yang benar melalui kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa, iaitu kitab Injil. Mungkin ada yang keliru, apa kaitan kitab Injil dengan Bible ni? Kitab Injil adalah wahyu sebenar yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, manakala Bible ni pula adalah himpunan kitab agama Kristian yang sebahagiannya mengandungi catatan tentang ajaran Nabi Isa, tapi bercampur dengan tafsiran dan tulisan manusia. Tapi lepas Nabi Isa diangkat, pengikutnya mula menyebarkan ajaran ni mengikut kitab Bible, bukannya original dari kitab Injil. Salah seorang yang berpengaruh adalah Paulus, di mana dia inilah yang mengembangkan Kristian bukan hanya untuk bangsa Yahudi tapi juga untuk orang bukan Yahudi. Dari sinilah agama Kristian berkembang pesat dan akhirnya tersebar ke seluruh dunia. Jadi ringkasnya, Yahudi lahir lebih awal dengan kitab Taurat serta Bani Israel. Kristian ni pula muncul kemudian bermula dari pengikut Nabi Isa alaihissalam dengan kitab Injil, kemudian berkembang luas dengan kitab Bible. Kedua-duanya agama Yahudi dan Kristian ni memang berakar dari Nabi Ibrahim. Bukan agama Yahudi dan Kristian je sebenarnya, tapi agama Islam juga dari Nabi Ibrahim. Maksudnya, semua agama ni dari keturunan Nabi Ibrahim. Sebab tu ia juga disebut sebagai agama Ibrahimi atau Abrahamic Religious.